nak pusing belah sini tak boleh, dia takut rosak dia. Guys, kalau korang nak cari iron yang simple, okay, yang kita nak pakai buat pakai hari-hari, boleh tengok Yang saya pilih ni warna yes. This is it. Tengok guys. Sekali bas. Kalau korang beli, apa yang korang akan dapat? Of course manual. Okay, and then ada dia punya tempat dia ni. Okay, sekejap lagi kita tengok kegunaan dia, tempat apa ni. And then yes, ini warna dia. Yang saya pilih ni warna macam warna beige lah. Tengok, iron sekarang tak macam iron dulu dah. Okay, ini dia iron. Kita punya plug kita macam plug biasa, bukannya dua. Okay, tak salah saya boleh pusing. Korang boleh pusing nak iron macam ni, nak pusing nak iron macam ni. Okay, nanti kalau nak tengok saya on sekejap lagi, boleh tengok. Okay, untuk iron ni dia ada dua jenis. Satu ialah dry ironing dan satu lagi ialah steam ironing. Kalau dry ironing, korang tekan on, korang tengok sini ada timer kan, counting 8, 7. Ini dia tengah proses preheat. Sampailah dia 3, 2, 1, dia akan keluar simbol iron kat sini. Barulah kita akan, bismillahirrahmanirrahim, kita akan start. Ini ialah dry ironing. Okay guys, sekarang untuk steam ironing, kita buka dulu lubang dekat sini. Memang lubang dia kecil kan, sebab itulah dia bagi bekas yang ada muncung macam ni. So kita masukkan air kat dalam kita punya iron ni untuk buat steam ironing. Okay, isikan air habis, and then barulah kita tutup. So bila kita dah tutup, kemudian kita akan onkan switch. Macam biasa, timer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kemudian kita akan tekan 1M ni. Dia akan ada mode untuk steam yang biasa. Kalau kita nak lebihkan dia punya steam dia tu, tekan lagi nombor 2. Kalau kita nak 3 kali mode ultra, tekan lagi. So dia ada 3 mode steam. Satu mode yang biasa-biasa, satu steamer, satu steamers. Okay, jom kita tengok kalau kita guna mode steam. Mode nombor 3. Nampak? Dia punya steam dah keluar. Jadi kalau kita nak sentiasa keluarkan steam, dia dekat sini ada 2 butang atas mode, bawah ni ialah mode untuk keluarkan steam air tu. Kita dapat rasa lah. Nampak? Air pun ada. So kalau mana yang suka gosok dia tu menggunakan air, steam, gunalah mode yang nombor 2. So kalau berminat guys, tengah ada promosi, korang kena check kat beg kuning. Berapa harga korang dapat? Tengok.